Postpartum ni dia adalah cabang daripada depression. Panggil postpartum depression, ataupun kalau orang Melayu kita dulu sebut meroyan. Postpartum itu dia daripada cabang depression. Dia biasanya berlaku dalam tempoh 4 minggu sehingga setahun selepas bersalin tu. Di mana orang postpartum ni dia akan rasa sedih, menangis, rasa diri tak bahagia, gagal, bersalah sebagai ibu, tak boleh urus anak. Dia sangat bahaya postpartum ni. Dia punca dia satu saja, iaitu stres yang tak terkawal, memendam, dan suasana yang tak menyokong, tak memahami. Nanti dia jadi meroyan nanti. Nanti semua orang susah nanti. Sebab tu kalau ciri-ciri postpartum ni, dia ada ciri depression, dia rasa sedih, dia menangis, air mata dia jatuh satu-satu. Kemudian dia tak peduli tentang anak, dia abaikan anak dia. Dia tak jaga anak dia. Kemudian yang ketiga, bila bahaya tu, dia mula ada sifat marah, digeram, anak dia menangis, dia tak suka, dan dia mungkin ada niat nak mencederakan diri dia dan nak mencederakan anak dia. Itu yang kes-kes tiba-tiba dibaling anak dia, ataupun anak dia cedera. Itu semua kes-kes postpartum tu. Bukan kawalan dia tu, dia tak dapat kawal diri dia sendiri. Macam contohlah, macam katalah benda ni terjadi kepada keluarga kita ke kawan-kawan terdekat kan, apa approach yang terbaik sebenarnya, Prof? Okey, dia sebenarnya postpartum ni dia datang daripada bila dia memendam, stres, memendam, dan akhirnya luka tu menjadi darah tu menjadi luka menjadi parut, dan akhirnya urat saraf hormon-hormon dia terganggu. Sebab itu jangan stres yang tak terkawal. Kalau dia stres, nak menangis, nak sedih, biar dia menangis, biar dia sedih. Artinya social support sangat penting. Kita kena memahami, biar dia bercakap, jangan belim dia sampai dia rasa lega. Bagi ruang. Bagi ruang. Masa tu nanti dia akan okey, dia akan makin okey. Dan social support sangat penting. Dan lain-lain tu kalau perlu sangat, dia kena perlu rawatan doktor psikiatris untuk ambil ubat, jumpa kaunselor. Profesional pun perlulah kalau dia teruk sangat. Baik, Prof. Baik.